mengenai satu misi menyelamat mangsa yang dikurung oleh pihak sindiket, dan selepas daripada operasi menyelamat itu terdapat 9 orang aktivis MHO yang telah ditahan riman setelah mereka menjalankan aktiviti menyelamat itu. Tujuan PC ini dibuat kerana terdapat begitu banyak pertanyaan apabila terdapat aktivis-aktivis MHO yang ditahan riman dan terdapat tomahan-tomahan yang mengatakan aktivis-aktivis MHO terlibat dalam jenayah yang melibatkan pemerasan dan kekerasan. Jadi kami tidak mempunyai pilihan yang lain pada hari ini untuk mendedahkan apa yang berlaku. Kronologinya adalah pada 24 Mei 2026, pihak MHO ketika itu Mr. Andrew telah menerima aduan di mana terdapat seorang mangsa daripada China yang telah dikurung secara salah dan dipaksa untuk melakukan pindahan wang, dan dipercayai pada waktu itu sindiket itu merupakan sindiket yang berkaitan dengan Along. Kita menerima video bagaimana yang mangsa ni dipukul. Biasanya video-video macam ni ada di Miyawadi lah, di KK Garden ke. Maka pada waktu tu kami pun meminta kepada rakan-rakan aktivis berkumpul untuk pergi mengesahkan adakah benda ni benar ataupun satu aduan palsu. Mungkin ni kejadian di Miyawadi ni dihantar kat kita, mungkin sindiket scammer nak menyusahkan kita. Maka mereka pun berkumpul dan mereka pergilah ke sebuah tempat di sebuah kondominium di Genting Highland. Apabila mereka ketuk pintu, buka pintu, memang nampak betul orang yang dia tengok dalam video tu ada dalam tempat tu. Itu sindiket sudah buka pintu. Kalau you nampak orang jelit, tolong muka mangsa sama dengan video, apa you boleh buat? You tunggu saja. Tak boleh. This is a golden time for rescue. We as a human being, kita tak ada pilihan. So that's why sindiket yang report MHO juga report apa, sambung lah. So that's why ahli-ahli 9 orang included our MHO lawyer kena reman. Kenapa semua ni kena riman? Kerana ketiga-tiga ahli sindiket yang pukul mangsa ni telah membuat laporan polis mendakwa bahawa MHO telah melakukan tindakan samun dan telah melakukan tindakan memukul mereka. Ni barang-barang serahan ni. Telefon bimbit semua ni bukan kami samun, serah kepada pihak PDRM disebabkan oleh maklumat-maklumat mengenai sindiket tu ada di sana. Kalau tak ambil barang-barang kes ni, dikuatiri barang-barang ini akan dilupuskan, dibuang. Setelah mangsa berjaya diselamatkan, kami 9 orang ni telah pergi ke Balai Polis Genting untuk mangsa membuat laporan polis. Apa yang terkejutnya, pihak polis meminta ke semua aktivis yang hadir dan masuk juga saya untuk menyerahkan IC tak kenalan kepada mereka. Tapi pada ketika itu saya anggap benda itu tak ada apa-apa lagi, sebab mungkin itu adalah mungkin untuk sebagai rekod pada mereka sahaja lah. Tapi itulah apa yang jadi, kita telah ditahan. Kalau ni sikit mangsa dia cerita lah. Mangsa ni dia ada bisnes dekat Thailand. Dia datang ke Malaysia untuk buat visa dia lah. Lepas tu dia hanya nak pergi Genting untuk enjoy sikit. Tapi masa dia pergi ke Genting, adalah orang datang tanya dia nak pergi kasino ke apa. Dia pun ada masuk lah sekejap. Tapi masa dia dah keluar dari kasino, mereka nampak duit dia banyak. Mereka ada nampak lah dia punya wallet USDT dia. 2 orang tangkap dia ke kapak, masuk kereta, terus naik ke tempat kejadian tu. Dan mereka pukul dia, lepas tu mereka angkat semua duit dia. Terus transfer keluar. 37,000 lah. Tu USDT. Ada lagi WeChat Pay yang China Yuan punya pun kurang-kurang 30,000. Dan cash dia 3,500. Ni semua dalam report dah bagi ke polis, dan bukti-bukti semua transaction ada. Dan ada lagi rantai emas dia dan cincin emas dia berharga 11,000. PC ni bukan tujuannya untuk menyalahkan mana-mana pihak. Pihak polis memang mempunyai kuasa untuk melakukan siasatan. 117 dia kena riman. Tetapi masalahnya ada tomahan-tomahan di luar yang mengatakan bahawa MHO ni telah melakukan tindakan samun, tindakan kekerasan. Dan kejadian yang terbaru pada 10 hari bulan 6 2026, ketiga-tiga ahli sindiket yang membuat laporan terhadap MHO telah membuat tarik report. Ini mengesahkan bahawa apa yang dinyatakan itu sebenarnya tidak benar. Jadi PC ini bagi menjawab, memberi respon terhadap setengah pihak yang mendakwa bahawa MHO ini melakukan kegiatan-kegiatan jenayah dalam operasi kami.